Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazri Salam dan hari ini saya nak kongsikan berkenaan transisi panel. Okey, transisi itu bermaksud peralihan. Okey, manakala panel tu pula merujuk kepada kotak panel yang ada pada komik. Iaitu kotak-kotak bentuk segi empat yang kita lukis pada komik kan. So, kita panggil kotak-kotak itu sebagai panel. Jadi, transisi panel ini merujuk kepada macam mana cara kita nak apa yang kita nak isi dalam kotak-kotak panel tu. Macam mana panel-panel tu bergerak. Dari satu panel ke panel yang seterusnya. Apa benda yang kita nak kena lukis. So, ini adalah salah satu topik dan bab storytelling. Jadi, hari ini saya nak kongsikan Scott McCloud, iaitu saya boleh gelar beliau sebagai seorang ahli akademik dalam bidang komik. Dia kata ada 6 jenis transisi panel. 6 jenis peralihan panel. Iaitu first kali moment to moment, action to action, subject to subject, scene to scene, aspect to aspect dan non-sequitur. Saya kekalkan istilah dalam bahasa Inggeris sebab memang Scott McCloud pun ajar dalam bahasa Inggeris. So, saya nak kekalkan istilah tu. Okey, jadi mungkin ada pelajar yang mungkin kurang jelas tentang apa itu transisi panel. Okey, kita akan tengok contoh selepas ini. Okey, ini adalah transisi panel yang pertama, moment to moment, detik ke detik. Okey, boleh tengok contoh pada slide. Contoh ini diambil daripada komik Misi Straight A. Okey, nampak tak macam mana? Ada 3 panel kat situ. Panel pertama tunjuk pokok. Pokok yang dari jarak jauh. Tapi kalau perasan makin lama seolah-olah kamera digerakkan menghampiri pokok tu. Panel yang kedua, okey, dia dah pokok yang sama tapi dia lebih dekat. Panel ketiga, dia dah sangat dekat dah nampak daun. Jadi nampak tak macam mana kamera itu bergerak? Dia actually sama efek macam kita zoom in. Zoom in, kita gerakkan kamera menghampiri objek atau subjek. Jadi ini namanya moment to moment. Dia seolah-olah macam kita rakam saat by saat. Setiap saat kita rakam. So menghasilkan satu gerakan lah. Jadi moment to moment ini kita gunakan untuk tunjukkan efek zoom in atau zoom out. Dan juga untuk tunjukkan efek slow motion. Contoh macam kita nak tunjuk ada peluru. Contoh ada satu watak tu nak tembak watak yang lain. So dia tembak. So keluar peluru. Kita nak emphasizekan that moment. So kita tunjuk peluru tu bergerak. Satu panel tunjuk peluru tu jauh dari watak yang nak ditembak. Panel seterusnya tunjuk peluru tu makin dekat. So makin lama peluru tu makin dekat. So seolah-olah macam dia slow motion lah. Kan kita tengok movie kan. Kadang-kadang ada masa dia slow motion. Dia nak emphasize that scene. Dia nak emphasizekan babak itu. Nak tunjukkan yang benda tu seolah-olah macam mendebarkan atau benda tu membuatkan kita nanti-nanti apa yang akan berlaku. Adakah tembakan itu akan kena pada watak tu ataupun tidak. Ataupun contoh kita nak buat keranjang dilontar ke arah keranjang and then waktu itu pun sesuai untuk kita gunakan moment to moment. Nak tunjuk pergerakan bola tu. Bola itu dilempar ke arah keranjang and then dia bounce. Dia melantun balik. Lepas tu adakah dia masuk atau dia tak masuk. So kita sesuai gunakan teknik moment to moment. Nak tunjukkan dia secara slow motion. Especially untuk kita nak tekankan babak tu atau kita nak slow down babak tu. Mungkin babak tu penting atau babak tu mendebarkan atau babak itu signifikan kepada jalan cerita. Tu yang first lah, moment to moment. Panel transition yang kedua adalah action to action, aksi ke aksi. Untuk transisi panel ini, tengok contoh dekat slide tu ada 6 kotak panel. So setiap kotak panel itu memaparkan aksi berbeza. Kalau perasan kotak panel pertama tunjuk dia menguap. Kotak panel kedua tunjuk dia tengok jam. Kotak panel ketiga tunjuk dia terkejut. Nampak? Menguap, tengok jam, terkejut. Kemudian panel keempat tunjuk dia belajar bahasa Inggeris. Dia macam dia tak faham. Panel kelima dia belajar maths pula. Panel ke-6 dia belajar geografi. So nampak, setiap kotak panel itu berbeza aksi. So that's why kita namakan ni sebagai action to action. Setiap kotak panel itu berbeza action yang dipaparkan. So bila masa kita sesuai gunakan transition yang macam ini. Okay, bila kita nak paparkan kelakuan dan karakter watak, kita nak tunjukkan respons watak. Dan ataupun kita nak tunjukkan cara membuat sesuatu langkah demi langkah. Contoh kita nak buat babak memasak. So first dia masukkan garam, kemudian dia masukkan roti, kemudian dia masukkan apa lagi, daging contoh kan. So setiap satu panel itu menunjukkan perbuatan berbeza-beza. Ini peralihan panel yang kita panggil sebagai action to action atau aksi ke aksi. Okey, yang ketiga pula subject to subject. Okey, subject ni bermaksud dalam setiap kotak panel itu berbeza subjek atau berbeza watak atau berbeza
objek yang dipaparkan. Contoh, boleh tengok pada slide, ada contoh, ada 5 kotak panel. Kalau perhatikan, kotak panel yang pertama tunjukkan watak mat. Okay, satu watak. Panel kedua, tunjukkan another watak. Panel ketiga, kembali ke watak yang pertama tadi. Panel keempat pula, kembali ke watak yang kedua tadi. Faham tak? So, setiap panel tu menunjukkan watak berbeza ataupun subjek berbeza. Sampai ke panel kelima, dah tunjuk dua watak. So, ini adalah contoh aplikasi panel transition subject to subject. Bila masa sesuai kita gunakan panel transition ini, okay, kita sesuai gunakan waktu kalau kita nak tunjukkan adegan perbualan. Kita nak tunjukkan babak perbualan antara 2 watak atau 3 watak. Dan apa yang diperkatakan, kemudian panel seterusnya kita tunjuk watak yang kedua dan apa yang diperkatakan, dia punya teks dialog kan. Kemudian watak ketiga dan seterusnya. So sesuai untuk kalau kita nak tunjukkan babak perbualan atau percakapan. So satu lagi, bila kita guna subjek to subjek, kita boleh elakkan daripada tertumpu pada satu subjek saja. Dia tak adalah pembaca bosan kalau kita terlampau fokus pada satu subjek. Kan, bayangkan ada 5 kotak panel, 5 the same character atau 5 the same subjek atau objek. So macam pembaca akan mudah rasa bosan sebab benda tu benda yang sama. Okey, jadi dengan subjek to subjek ini kita boleh elakkan pembaca bosan. Panel transition subject to subject ni membolehkan kita elakkan daripada pembaca rasa bosan disebabkan fokus kepada satu subjek yang sama. Okey, seterusnya adalah scene to scene. Okey, scene to scene ni pula boleh tengok contoh pada slide tu, ada 3 kotak panel. Panel pertama tunjukkan satu scene, satu babak, satu lokasi. Panel kedua tunjukkan another lokasi. Panel ketiga pula satu lokasi yang lain. So scene to scene ni memaparkan lokasi-lokasi berbeza bagi setiap kotak panel. Jadi bila masa kita sesuai gunakan panel transition yang begini. Okey, kita sesuai gunakan kalau kita nak paparkan situasi yang berlaku di beberapa lokasi atau masa. Faham tak? Contoh yang ditunjukkan pada slide itu, penulis nak menunjukkan situasi yang berlaku apabila ada salah seorang pelajar di sekolah itu dituduh mencuri. Penulis nak tunjukkan respons pihak sekolah, cikgu-cikgu, pelajar-pelajar lain, even kaki tangan tukang sapu sampah pun memberikan respons berkenaan kes kecurian itu. Dia sesuai lah untuk kita tunjukkan sesuatu situasi itu yang berlaku pada satu-satu masa. Okey, seterusnya adalah aspek to aspek. Okey, aspek to aspek ni pula kita sesuai gunakan bila kita nak paparkan bangunan atau pemandangan atau budaya. Okey, apa itu aspek to aspek? Dia macam kita tunjukkan parts by parts. Contoh bangunan tu besar. Kita nak tunjukkan the whole thing tu, boleh. Kan? Katalah kita nak tunjukkan bangunan tu, keseluruhan bangunan dalam satu kotak panel. Boleh. Tetapi kita tak dapat nak tunjukkan ketelitian. Dia tak detail lah sebab kita kotak panel tu, kita nak lukis the whole bangunan, boleh. Tapi dia tak detail. So kalau kita nak tunjukkan ketelitian, contoh kita nak tunjukkan ketelitian bangunan yang penuh dengan nilai budaya Melayu kan. Dia ada macam dia punya corak atau contoh kita nak tunjukkan bangunan yang penuh dengan kaligrafi yang cantik, yang menarik. So kita kena zoom in kat certain parts of the bangunan. Contoh. So mungkin kita boleh tunjuk untuk tunjukkan sebuah bangunan, kita gunakan 3 atau 4 kotak panel. Panel pertama tunjukkan bahagian atap dia atau bumbung dia. Panel kedua tunjukkan bahagian pintu depan. Sesuai untuk kalau kita nak tunjukkan ketelitian pada seni bina bangunan tu. Tu contoh, ni contoh. Mungkin kita boleh tunjuk pada watak. Kan, aspek to aspek untuk salah satu watak. Aspek tu maksudnya bahagian. Aspek to aspek, bahagian ke bahagian. Kita nak tunjukkan salah satu watak tu sangat penting. So kita tunjukkan bahagian kepala dia, bahagian tangan dia kan. Satu kotak panel tunjukkan bahagian kepala sahaja. Panel yang kedua tunjukkan bahagian tangan dia yang tough. Okey, kotak panel ketiga tunjukkan kaki dia yang memakai mungkin boot diperbuat daripada emas. Contoh, aspek to aspek. Kita tunjukkan bahagian demi bahagian. Satu lagi kita sesuai gunakan panel transition ini untuk tunjukkan gambaran 3 dimensi. Contoh sebab lukisan kan 2 dimensi. Kan? So kita nak tunjuk bahagian belakang lukisan tu. Contoh, kita tunjukkan sebuah kereta. Menerusi komik, kalau kita lukis, dia 2 dimensi. Bahagian belakang kereta tu, katalah kita tunjuk bahagian depan kereta. Bahagian belakang tak tahu apa dia. Kan? So kita nak tunjukkan bahagian belakang kereta, kita kena lukis another kotak panel dan lukis bahagian belakang kereta pada kotak panel kedua tu. So nampak? Tu aspek to aspek. Dan akhir sekali, kita nak tunjukkan situasi umum sesebuah lokasi. Contoh, sebuah pasar yang sangat-sangat meriah, pasar yang ramai orang. Okey, kita kalau nak lukis dalam satu kotak panel sahaja memang tak muat. Kalau muat pun dia jadi sangat kecil. So kita nak tunjukkan, kita nak gambarkan suasana yang meriah.
So kita lukis dalam 3 atau 4 kotak panel. Panel pertama tunjuk satu bahagian. Panel kedua tunjuk another bahagian, satu lagi bahagian pasar tu. Panel ketiga tunjuk satu lagi bahagian pasar. So kita boleh tunjukkan dengan lebih detail. Okey, ni adalah transisi panel yang terakhir, non sequitur ni saya pun tak tahu nak sebut macam mana. Tapi dia transisi yang rawak, yang random tau. Dia macam kita tak dapat nak jangka apa connection antara setiap panel. Macam tak ada connection. Tapi actually ni adalah satu jenis lah peralihan atau transisi panel yang kita boleh manfaatkan kalau kita tahulah cara nak gunakan. Mungkin siapa tak dapat nak fikirkan contoh secara spontan, tapi dia tentang macam mana panel itu dilukis secara rawak. Antara panel ke panel nampak macam tak ada kaitan, tapi sebenarnya ada kaitan lah. So depends pada kita pengkarya untuk gunakan kaedah panel transition ini. Okey, sekian saja topik panel transition atau transisi panel. So ada 6 semua sekali. Moment to moment kita capture saat by saat. Kita nak tunjukkan efek zoom in atau zoom out, atau kita nak tunjukkan efek slow motion. So kita gunakan moment to moment. Especially kalau kita nak slow down kelajuan cerita. Kita nak slow down. Kenapa kita nak slow down? Mungkin kita nak jadikan audience atau pembaca lebih berdebar-debar atau lebih ternanti-nanti kesudahan babak itu. Okey, yang kedua action to action, yang mana kita tunjukkan aksi demi aksi. Yang mana setiap kotak panel memaparkan perbuatan atau tindakan yang berbeza. Kita sesuai kalau kita nak tunjukkan respons watak atau kelakuan watak dan sebagainya. Okey, yang ketiga subject to subject, yang mana sesuai untuk kita gunakan kalau kita nak paparkan babak perbualan antara beberapa orang subjek atau beberapa orang watak. So ini untuk mengelakkan daripada bosan lah kalau kita asyik tunjuk satu watak saja atau satu objek saja, dia akan jadi bosan. So kita gunakan subject to subject. Scene to scene pula kalau kita nak paparkan situasi di beberapa lokasi pada satu masa. Contoh, dalam contoh ni tunjukkan macam mana nak tunjukkan respons, reaksi orang-orang di sekolah tu bila ada seorang pelajar sekolah telah ditangkap mencuri. So dalam satu masa ada beberapa lokasi yang membincangkan topik yang sama. So kita sesuai gunakan scene to scene, lokasi ke lokasi atau babak demi babak. Yang seterusnya adalah aspek to aspek pula, sesuai kalau kita nak tunjulkan ketelitian atau kedetailan bangunan, pemandangan, budaya, watak, ataupun kita kalau nak tunjukkan gambaran 3 dimensi sebab lukisan komik 2 dimensi. Kan? So ada masa kita terpaksa gunakan aspek to aspek untuk menunjukkan 3 dimensi itu. Dan last sekali fungsinya adalah untuk tunjukkan situasi umum di sesebuah lokasi. Okey, last sekali non sequitur ni dia benda random lah. Setiap panel itu macam tak ada kaitan, tapi dia ada fungsi lah. Ada caranya untuk manfaatkan jenis panel transition ini. Okey, sekian saja, terima kasih. Harap anda semua dapat manfaat. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.